Terkucil pakai berbola. Jangan nak percaya dengan jamu-jamu. Mana ada jamu angkat tombong, mana ada jamu sembuhkan tombong, mana ada jamu menyembuhkan terkucil. Kalau ada tombong, terkucil, kentut depan, peranakan jatuh, peranakan turun, ni pakai berbola. Bina resources, pakai pencuci. Nampak? Ni pakai berbola. Ada tali kan berbola tu, cuba tengok gambar berbola tu Syakila. Dah ada tombong kan, pakai berbola. Letak pelembab, pakai berbola. Masuk berbola kat dalam. Bila berbola duduk kat dalam, anda bangun. Berbola akan duduk kat dalam kan. Anda bangun, kemut. Kemut. Pastikan berbola tidak jatuh. Berbola kat dalam kan, kita kemut untuk pastikan berbola tidak jatuh. Lepas 5 minit keluarkan. Kalau setiap hari 5 minit, guna berbola ni, setiap hari kemut, tombong akan naik, peranakan akan naik, cik bunga akan ketat, longgar, kentut depan. Ni ubat dia ni. Nampak tak isteri-isteri? Tombong doktor, tombong, ada isi ke tubik, rasa tak selesa. Bila saya pegang kat dalam tu ada benda. Ni rahim turun. Padahal cik bunga ni kosong je, rahim dah turun. Angkat balik rahim guna berbola. Tali ni akan berada di celah peha anda. Nampaklah tali ni kan. You all pergilah masak ke, menyapu ke, berdiri pastikan berbola tidak jatuh. Kalau berbola jatuh, mok jatuh kan. You all tak pandai kemut lah tu. Lantai pelvis lemah, dinding cik bunga lemah, tombong berlaku, terkucil selalu, peranakan turun, peranakan jatuh, kentut depan. Ni pakai berbola. Kencing guna berbola. Jumpa tak Asma Jamal? Setiap hari 5 minit je. Setiap hari 5 minit sahaja. Tapi ramai yang takut nak guna berbola tu. Takutlah doktor nak guna berbola. Nanti nak keluarkan macam mana? Ada tali lah. Lepas dah kemut-kemut tu, tariklah tali waktu tubik. Ni tarik tali waktu tubik. Kuat ke tak tali ni? Kuat lah. Ramai yang takut tertinggal kat dalam. Dia masuk sampai sini je.